Pada zaman dahulu, sebelum jalan raya, sebelum bandar dan sebelum nama Sabah dikenali dunia, terdapat satu kaum yang hidup aman di tanah subur di kaki Gunung Kinabalu. Mereka hidup rapat dengan alam hutan, sungai dan bukit menjadi sumber kehidupan. Mereka inilah yang kemudiannya dikenali sebagai Kadazan Dusun. Orang tua-tua bercerita, nenek moyang Kadazan Dusun berasal daripada peradaban awal di tanah Borneo, khususnya di kawasan pedalaman dan lembah sungai. Mereka membuka penempatan berhampiran sungai kerana air adalah sumber kehidupan untuk minum, bertani dan berhubung antara kampung. Pada masa itu, mereka menanam padi huma. Padi bukan sekadar makanan, tetapi dianggap suci. Mereka percaya kepada semangat padi yang dipanggil Bambarayan, roh yang menjaga rezeki dan keseimbangan hidup. Sebab itulah, padi diraikan dengan penuh hormat dan hasil tuai yang disyukuri melalui upacara adat. Menurut kisah legenda, Tuhan tertinggi yang mereka kenali ialah Kinorohingan. Untuk menyelamatkan manusia daripada kelaparan, Kinorohingan telah mengorbankan anak perempuannya. Orang Kadazan Dusun dahulu hidup dalam sistem komuniti yang kuat. Mereka membina rumah panjang atau rumah kayu berdekatan antara satu sama lain. Setiap keputusan dibuat bersama dan adat dipetik oleh orang tua serta bobohizan pendeta wanita yang menjaga adat dan keseimbangan rohani. Walaupun hari ini istilah Kadazan dan Dusun digunakan, orang dulu-dulu sebenarnya berkongsi bahasa akar, adat dan kepercayaan yang sama. Perbezaannya lebih kepada kawasan tempat tinggal, ada yang di lembah, ada yang di pedalaman, ada yang di pantai. Namun darahnya sama. Bahasanya bersaudara, adatnya sejiwa. Sehingga hari ini, kisah lama itu masih hidup dalam keamatan, dalam gong yang bergema, dalam tarian Sumazau dan dalam cerita yang disampaikan dari satu generasi ke generasi seterusnya. Kerana Kadazan Dusun bukan sekadar satu nama. Ia adalah warisan tanah, roh dan ingatan zaman dahulu.